Bab firman Allah, Inni anar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya akulah yang memberi rezeki, akulah yang mempunyai kekuatan yang teguh. Ini dalam nuskah ni, dalam nuskah yang lain, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata Nabi SAW bersabda, tidak ada sesiapa pun yang lebih sabar menghadapi suatu perkara yang menyakiti ia mendengarnya lebih daripada Allah. Tidak ada sesiapa pun yang lebih sabar daripada Allah dalam mendengar sesuatu yang tidak senang didengar. Mereka mendakwa dia mempunyai anak, tetapi dia tetap mensejahterakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Bab qaulillah, Inni anar razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Di sini pun Imam Bukhari nak ayat sifat Tuhan ni banyak. Salah satunya Rahman, Rahim. Situ tubik pada hak itulah, pada nama-nama. Ada lagi yang lain, Razzaq dzul quwwah al matin. Itu sifat-sifat dia belaka. Ar-Razzaq, Tuhan yang bersifat memberi rezeki, sangat suka memberi rezeki. Ar-Razzaq maknanya sangat suka, tidak sikit-sikit ya. Bukan Razik. Razik ni boleh jadi wis sekali ya. Razzaq, wis semua suka. Mana Tuhan suka memberi rezeki. Jadi Tuhan suka memberi rezeki ni nampak benar. Rezeki dia tu luah, tak ada henti-hentinya. Kalau kita perhati hak dalam alam semesta ni, tak ada satu detik hak tidak dia beri rezeki. Tiap masa ada ke mana-mana rezeki dia. Luah tak habis. Dalam laut, atas darat, semua ada rezeki. Binatangnya, burungnya, melatanya dan sebagainya. Manusia semua ada rezeki. Bahkan dia kata jaminan, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizq. Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezeki. Itu buluran tu ada. Lagu mana ada? Dia jamin rezeki. Jamin rezeki tu maknanya dari segi hak dia buat ni, bahan hak dia buat ni cukup. Ada. Supaya orang lah kita kata. Kalau kita tak boleh makan ke dia, boleh kita nak boleh makan ke dia. Kita tak boleh minum air, mati. 3-4 hari mati. Lepas tu Tuhan tak boleh rezeki ke dia. Tuhan boleh rezeki, tapi orang lain menghalang, itu soal lain. Kalau nak kira makanan ada ni cukup, tak patut ada manusia yang masih telanjang lagi misalnya, kerana tak boleh pakai. Lon ni macam-macam lagi. Kain tu macam-macam. Dia buat daripada bahan itu, bahan ini. Hak dulu orang tak terfikir buat. Tapi ada lagi orang telanjang kerana sesak. Makanan kau banyak makanan ni. Makanan hak buat, hak manusia buat. Proses. Dulu tak ada, orang tak boleh fikir. Sekarang ni ada hak dalam ting, hak kata-kata. Kau banyak. Padi kalau dulu sekali. Selon ni tidak. Begitulah hak lain-lain. Kalau buah, tomato kau apa pula kecil, selon ni jadi besar. Kau banyak. Tapi buat apa? Ada hak kebulungan. Jadi Tuhan tak boleh rezeki. Dah. Rezeki Tuhan tu belakang. Manusia boleh buat gini, boleh buat gini. Hak sekali jadi 2 kali, hak kecil jadi besar. Tuhan tu, kui tu. Tetapi kalau tak kena atur, dia boleh berlaku. Dan tak boleh kita letak atas Tuhan tu. Kita tak boleh letak atas Tuhan. Misalnya, makanan ada depan, kita tak makan. Kita tak boleh kata Tuhan melaparkan kita. Tak boleh. Sebab cara dia nak kenyang ni kena makan. Makanan ada tu apa tak makan. Lepas tu nak kata Tuhan, tak boleh kita kenyang. Tuhan melaparkan kita. Adakah patut? Tak boleh. Lagu tu lah juga ni. Tuhan memberi rezeki tu dari segi menyediakan bahan-bahan yang diperlukan sebagai rezeki oleh manusia. Tuhan menyediakan koha kemudian ni, koha zaman kita ni koha banyak, lebih daripada dulu. Tak pernah ada. Sebab apa? Manusia ni kan khalifah di bumi. Kalau sana kebuluran, sana tak ada tanaman lain ada. Sepatutnya manusia tempat lain, dia bila ada belah kasihan, bila ada simpati, dia akan hantar kepada saudara dia hak lain, hak kebuluran. Maka tidak akan jadi kebuluran. Kalau tak boleh ni, hak ni ni orang buat dalam tim apa proses tahan lama. Jadi tujuan Tuhan buat hak sana kelaparan, hak sana perang, hak sana diuji dengan macam-macam bala. Tuhan nak tengok hak senang ni nak lagu mana, hak makanan banyak ni nak lagu mana. Kalau nak kira cukup juga, itu orang panggil cukup juga lagu tu. Bukan tak cukup, cuma situ saja tak ada pada masa. Kalaulah manusia ni ada sifat simpati, belas kasihan, ada peri kemanusiaan, hak sana, hak tempat tak ada makanan tadi, dia tidak akan mati kelaparan. Sebab apa? Hak lain akan tolong, hak lain akan. Gitu maksudnya. Bukan makna satu-satu ketika dah tak ada tu orang pun tak cara mati gitu. Bukan gitu. Maksudnya keseluruhan. Jadi rezeki itu gap dia. Tuhan yang suka memberi rezeki itu, rezeki itu gap dia. Jumhur ulama mengatakan apa-apa yang boleh diambil munafaat oleh manusia berupa makanan ataupun lain-lain, itu adalah rezeki lah tu. Orang panggil halal kau haram kau, orang panggil rezeki belaka. Rezeki tu hari lagu tu, iaitu halal kau haram tak kira. Bukan makna boleh curi, boleh buat apa, cerita lain kau tu. Nak ayat hakikat rezeki. Yang rimah makan, rusak ke apa tu, dia tekan
rezeki lah. Oh, kita kata kesiannya, oh gitu mau. Rezeki dia, cara dia. Kalau orang tak boleh kita buat gitu, ada peraturan, ada hukum, ada syariat. Binatang, kalau kita nak kesian, lebih sangat kesian pun tak boleh juga. Tak boleh hidup kita. Jadi sebuah Hindu misalnya, kesian sangat. Buat agama jen ni, tutup ni, hidung, mulut ni. Sebuah doktor jadi. Apa? Takut masuk kuman. Kuman tu hidup. Dia masuk jadi mati dia dengan sebab masuk dalam kita. Oh, gitu mu. Ada. Pas minum air tu dalam tu tak ada kuman. Berat lagu tu juga. Nah, Hindu tak boleh makan. Segala benda hidup-hidup pun tak boleh makan. Burung pun tak boleh. Ayam pun tak boleh. Kambing tak boleh. Semua tak boleh. Pada akhirnya akan kacau dah. Siapa dia suruh gitu mu? Tak ada. Boleh. Jadi kita kata Tuhan buat molek dah. Kalau tak boleh makan burung, segala tanaman tu susah nak kawal lagu mana. Kalau banyak sangat burung, kita nak kawal lagu mana? Kalau kesian sangat pun tak boleh hidup juga. Dia kena faham hakikat rezeki tu. Rezeki ni, itulah. Anak pernah duduk di India tahu. Allah teruklah. Tak makan. Memang tak makan. Burung-burung tu besar-besar lah burungnya. Halal lah. Halal. Jinok. Macam mana boleh kebuluran? Kebuluran ramai kan kita biasa dengar. Kebuluran. Dah tak makan. Nak kebuluran apa? Tak kebuluran ke mana? Rezeki banyak tu habui. Tapi dah kita mengharap mana-mana. Kita yang susah. Apa kebuluran mati? Sebab dia suruh. Lembu-lembu tu kat besar-besar. Jinok. Sebelah ada. Pasal Tuhan lah lembu tu. Teruklah maknanya. Jadi kita Islam tidak. Kita anggap itu rezeki. Burung, binatang-binatang yang halal itu rezeki. Bahkan ada kaedah kita. Kalau hak haram tu dalam keadaan darurat, boleh. Hak haram pun boleh. Kan senang. Jadi rezeki dia kata boleh ambil munafat. Ada juga ulama kata makanan saja. Ada juga orang kata halal saja. Macam-macam. Tapi jumhur ulama semua tak adilah. Makanan ke apa-apa yang boleh diambil munafaat oleh manusia, sama ada halal ke haram, rezeki berlaku. Jadi Imam Bukhari buat tajuk ni, ayat Quran juga nak mari. Apa? Dia nak ayatnya hak dalam hadis ni, kita tidak kata gapo-gapo sifat Tuhan berkenaan dengan akidah ni dengan hadis ahad saja. Tidak. Sebab akidah ni dia kena mutawatir. Jadi Quran tu lebih pada mutawatir lah. Quran tu walaupun orang tu kata macam-macam ke Tuhan, kata dia ada anak, kata gitu gini, Tuhan tetap mensejahterakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Dia sebut memberi rezeki, ada dalam hadis. Tapi mungkin orang kata hadis ini hadis ahad. Lagu mana nak akidah? Tu dalam Quran, tu tengok dalam Quran. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Jadi di sini Imam Bukhari nak menyabitkan sifat raziqiyah Tuhan. Sifat Tuhan yang memberi rezeki. Razzaq kataan ni dalam bahasa Arab ada isim zat, ada isim sifat. Ini isim sifat. Dah kalau sifat kita kena pakai sebagai sifat lah apa kita kata. Ni tak ada sifat. Kalau lagu tu kat somolah kena kata Allah memberi rezeki. Allah mengasihani. Allah berlaku tak payah tak boleh sebut atas nama sifat. Ni dah banyak kali dia sebut guna sifat saja. Dia tidak sebut pun Allah. Ada hak sebut, ada tidak. Mana boleh? Kita kata situlah kita kata Tuhan dia ada sifat tu sebab dia kata dia ni bersifat gini, dia kata. Tidak ada sesiapa pun yang lebih sabar. Sabar. Jadi di sini sifat asbar yang lebih sabar. Orang sabar juga boleh. Orang kata kadang-kadang buat tak tahu. Tuhan ni pun sifat sabar juga. Sebab itulah dalam sifat Tuhan sabur yang maha sabar. Jadi sabar lagu mana? Dia tidak gaduh nak hukum, nak balas. Kalau kita setara tu orang kata tu, kita tak wida rezeki. Itulah caranya balasannya. Kita nak ajar orang. Hak ni bukan hak perseorangan saja. Ayah, dia nak marah ke anak. Malah bui lah. Kerajaan pun lagu tu juga. Negara-negara lagu tu juga. Kita sekatan. Buat sekatan perdagangan. Itu cara nak ajar manusia ni. Iaitu tak bui ke dia. Hak rezeki tu. Hak tu ajar yang paling teruk. Tapi Tuhan tidak gitu. Manusia, kalau dia tak tahan dia buat gitulah. Dia akan ajar dari sudut Allah SWT tidak gitu. Walaupun orang kata dia ni ada bini dan macam-macam. Dia tidak hukum. Itu makna sabar. Itu makna dia tidak kata cepat nak menghukum. Tapi bukan bermakna dia tidak menghukum. Boleh jadi dia hukum dalam dunia ni juga. Boleh jadi dia akhirat nanti. Siapa mati kita tengok orang tu tak ada apa-apa pun hukuman Tuhan terhadap dia. Tapi apakah orang tu lepas? Tak. Dia ada sifat-sifat lain. Sifat jalal yang kita kata tadi, sifat jalal itu dia ada. Jadi hak tu kena beringat. Jadi dengan sebab tu hak sempurna pun sama-sama. Kalau orang ayah, guru, siapa, dia kena ada dua tu. Kalau keras sangat tak boleh, lembut sangat pun tak boleh juga. Dua baru sempurna. Kalau tidak tak sempurna orang. Kalau dia tahu bui saja, bui tak kira lah mana-mana. Anak tak betul dalam jalan tak bui macam tak boleh. Dia kena ada.